Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar. Ya Allah. Tu. Apa hal awak cari panggil saya ni? Tadi anak saya sampaikan kat saya. Dia kata makcik Beda tu panggil. Pasal apa nak suruh sign apa, ada borang Ya. Borang apa tu? Orang ni anak saya nak belajar lah tu. Oh. Nak mintakan pengesahan Datuk tu. Oh, pengesahan. Dia dapat apa ni? Dia dapat belajar. Dapat belajar SPM tu hari. Dia dapat masuk mana? Masuk universiti. Oh. Lepas tu dia kata dapat sidang tu. Sidang tak di rumah tadi. Tak apa. Saya kalau awak telefon malam pukul 2, pukul 3 malam pun awak telefon saya datang sama awak ni. Ini borang dia. Allahu Akbar. Wah, bagus. Alhamdulillah. Oh, dia masuk ke Universiti UKM. Alhamdulillah lah. Bagus. Ni beasiswa dia lah ni. Dia nak minta beasiswa. Sokongan. Ya, insyaAllah boleh. Tak ada masalah lah. Apa-apa pun awak punya pasal saya tak kisah. Kalau orang lain tahu, saya tak datang rumah. Saya suruh orang datang rumah saya. Tapi awak punya pasal kan, macam mana pun saya tetap datang rumah awak. Sama-sama tak apa. Nanti saya tengok dengan kat mana saya ni sini okey. Nak bayar tu, tak bayar. Buat apa bayar? Tak perlu bayar. Itu dah bayar, dah salah tu. Jangan buat kerja. Saya dah diamanahkan untuk apa? Menjaga kampung ni. Walaupun bawa banyak borang sekalipun, tak perlu bayar 1 sen, tak perlu bayar. Memang tanggungjawab saya. Untuk masyarakat kampung, ini tanggungjawab saya. Bagus tu. Jangan. Jangan nak bayar. Bayar apa bayar? Tak payah bayar. Saya ada Sain pakai video tu tak kotor ke? Ini yang boleh mendatang berkat ni. Awak apa tahu? Berkat ni. Silat-silat bulan anak awak, cucu awak ni dapat. Terima kasih tu. Bantuan ni. Okey. Saya dah sign nanti apa-apa hal, kalau ada lagi apa benda dia nak buat, nak suruh sign, bagi tahu saya. Telefon saya datang rumah. Kalau orang lain saya tak ambil saya nak ada orang datang rumah. Awak punya pasal tak apalah. Pasal apa? Awak kan ibu tunggal. Saya pun dah ditinggalkan. Zaman sama tu. Itulah. Jadi kita bersantai sekejap. Sampai tu dah pukul berapa dah? Saya nak tidur dah. Sabarlah. Alah, inilah peluang saya nak jumpa awak. Awak pula nak tolak pula. Dah pukul berapa? Tahu. Sabar dulu. Kita berceritalah sekejap. Kita apa lagi? Alamak. Dah Saya ada anak saya ni, dia kata, Ayah dah lama membujang. Bila lagi ayah nak cari jodoh? Kita orang semua tak dapat nak jaga ayah. Kita orang semua kerja semua luar negeri. Luar Malaysia ni. Bukan luar Malaysia. Yang ada pergi kerja dekat Johor, yang ada kat Selangor. Anak saya yang ada kerja kat Kuala Lumpur. Jadi tak ada masa dia nak tengok saya nanti. Maklumlah kalau saya sakit apa kan. Macam awak dah berapa lama ditinggalkan suami tu? Lama juga tu. Tapi saya tak ada hati nak nikah lagi lah tu. Saya tak ada hati nak nikah. Jangan cakap tu macam. Nanti saya kena tanggung bala tu. Apa pula tanggung bala? Saya duit pencen ada. Saya punya kerja sebagai sidang ni, duit allowance sidang saya ada. Apa awak nak risau? Saya nak kena tanggung bala tu. Apa pula pahala pula ni? Jangan tali kentuk awak dah putus ke? Mungkin tak ada selera. Tali kentuk putus tak putus. Tapi tanggung bala, Datuk dah tua. Besok saya pula kena jaga. Ya Allah. Datuk pula. Tak payah. Hospital ada, nurse banyak ada boleh jaga saya. Awak cuma datang tengok saya aja kat hospital. Lain tak perlu. Jangan risau. Jangan risau. Pasal apa saya tak nak tanggung bala tu? Alamak, awak ni macam tak faham. Pasal apa? Saya tua-tua saya pun semangat saya lain tau. Bukan kata tua bongkok ni macam. Saya tua saya masih tegak lagi. Tak ada hati nak nikah. Apalah awak ni. Nak lah ambil awak punya ni borang Terima kasih. Tak apa. Awak tolak tua lah.
Saya tak nak tanggung bala. Apa bala pula? Dah tua baru tanggung bala pula. Apa bala yang awak nak tanggung? Dah tua. Dah tua pun masih segau lagi. Saya kena jaga dia. Saya Tak ada. Ini belum tentu. Allah Ta'ala dah tetapkan tak kira muda tua kalau nak sakit juga. Ya, tu, Bukan saya kata tahu. tua sakit. Saya Dan tahu. muda kalau nak kena sakit pun kena juga Saya sakit. tahu, itu saya tahu. Jadi awak jangan cakap begitu. Dia tak Itu nak dah tanggung tak bala. betul awak cakap tu, tak betul. Anak tu tak nak tanggung bala. Jangan-jangan saya takut saya yang kena tanggung bala awak besok. Awak tak boleh sakit, saya pula kena pakaikan awak pampers. Alamak, lagilah. Sudahlah, saya balik dululah. Itu orang ni ambil lah. Terima kasih tu, Okey. Terima kasih tu, tak? Okey.